Okay geng, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak test mic aku daripada TWC Intercom dia boleh connect dua orang. So kita try dia punya suara dia jelas ke tak. So yang ni aku connect dengan aku punya Insta 360 Aspire kita try dulu. Kita dengar dia punya sound dia jelas ke tak Test 1 2 3. Okay, yang ni aku dah gerak dia. Angin agak kuat So aku nak buat review sikit lah. So intercom ni dia waterproof geng. So dia air dia tak boleh tahan lah. Nanti kita tengok review dia macam mana. Okay, ni aku terus connect dengan aku punya Insta 360. Intercom ni kalau korang pakai untuk couple memang sesuai sangat. Yang mana yang couple kan pergi ride jauh nak borak-borak, yang ni memang sesuai lah. Kalau korang nak beli boleh tukar beg ni saja geng. So nanti saya buat review dulu macam mana, okey ke tak okey. Kalau kau rasa okey, kalau boleh tekan beg kuning kat bawah tu. Steady geng. So kita layan dulu geng. Layan corner geng. Okay, sampai itu saja video geng.